Okey, ini yang kelima, seterusnya keenam. Rekod ambilan dan modal. Rekod yang mengandungi maklumat ambilan oleh pemilik daripada perniagaannya untuk kegunaan sendiri. Ambilan ini akan mengurangkan modal pemilik. Okey, itu dia tadi kelima-lima rekod atau transaksi yang perlu disimpan oleh peniaga. Okey, kita ulang semula ya supaya kita boleh senang ingat. Dokumen perniagaan yang perlu disimpan. Pertama, rekod transaksi bank. Kedua, rekod jualan. Ketiga, rekod pembelian. Keempat, rekod kos operasi. Kelima, rekod ambilan dan rekod ambilan dan modal. Itu sahaja. Terima kasih.